Hai guys, hari ni kita nak masak asam pedas ikan kembung. Okey, first kita siang ikan dulu ya, sampai bersih. And then kita akan cuci sebelum kita masak. Okey, bahan-bahan cili, bawang besar dan bawang putih kita kisar. And then kita tumis hingga garing. Dah garing cili, kita masukkan air. Nak banyak mana ikut kuantiti cili. Okey, kita kacau-kacau gulai kita biar dia sampai menggelegak. And then bila kuah kita dah mula nak menggelegak, kita masukkan asam jawa. Ikut suka ya, nak masam lebih, tambah lebih. Okey, kita masukkan garam. Kacau-kacau perencah sedap. And then kita gelegakkan kuah. Masukkan pula lada hitam. Kalau tak nak, tak apa ya. Okey, kemudian kuah dah menggelegak, kita masukkan bendir. Kemudian tomato. Suka hati juga nak berapa banyak. Okey, kita kacau-kacau and then kita biar bendir kita lembut sedikit. Okey. Suka hatilah, ada yang suka rangup, tak payah lama-lama. Okey. Dah menggelegak. Kuah kita pun dah agak-agak dah masak. Okey. Kita bolehlah masukkan ikan. Suka hati ya, ikan ni nak tukar kepada ikan pari pun boleh, ikan cencaru pun boleh, ikan selar pun boleh. Suka-suka hatilah. Macam saya guna ikan kembung. Okey, dah masuk ikan, kita kacau-kacau ya. Biar ikan tu tenggelam dalam kuah, biar dia masak sekata. Okey. Biar kuah kita menggelegak dulu, 2-3 kali menggelegak ke. Dah nampak semuanya sebati. Ikan pun dah masak. Okey, apabila kuah kita dengan ikan kita dah masak, kita boleh rasa. Okey, asam pedas kita dah siap. Bolehlah kita hidang. Selamat menjamu selera semua. Bye.